Cuman kamu cara yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Okey, so jom kita tengok sikit apa beza antara sel elektrolisis dengan sel kimia. Okey, so kalau sel elektrolisis, pertamanya dia punya cikgu ambil cikgu punya pen dulu. Okey, so kalau sel elektrolisis, dia punya elektrod mestilah sama. Nampak ni, dua-dua dia punya elektrod adalah sama. Dua-dua tu sama. Okey, tapi kalau sel kimia, elektrod dia berbeza. Nampak sini zinc, tapi satu lagi kuprum. So dia adalah sel kimia. Okey, lagi kalau sel elektrolisis, dia ada bateri untuk menentukan anode kathod dia. Tapi kalau sel kimia, dia tak ada bateri. Dia just ada voltmeter untuk mengesan kehadiran arus elektrik. Macam tu. Okey, itu adalah dua perbezaan yang ketara lah. Okey, so cikgu nak fokus kepada elektrolisis dulu. Okey, cikgu padam dulu. Okey. Alright, so kita fokus kepada dia punya sel dulu. Alright, bila sel elektrolisis, kita nak tahu anode kathod dia. Macam cikgu cakap kat video sebelum ni lah. Yang panjang ni adalah anode. Yang pendek itu adalah kathod. Okey. Dalam sel elektrolisis, anode adalah elektrod yang disambungkan pada terminal positif bateri. Kalau kathod pula adalah elektrod yang disambungkan pada terminal negatif bateri. Itu cerita dia. Okey, so bila kita dah kata ini adalah anode, ini adalah anode, sini adalah kathod kan. So anode akan tarik anion. Anode akan tarik anion. Nampak tak nama dia sama kan? Anion ni adalah ion bercas negatif. So kathod terminal positif akan tarik ion bercas negatif. Dia mesti berlawanan. Bukan perempuan tarik lelaki. Lelaki tarik perempuan. Macam tu. Okey? Dia mesti berlawanan. Dia tak ada lelaki-lelaki, perempuan-perempuan tak ada. Macam tu. Okey, so first kena tengok dulu siapa ion yang ada dalam kita punya larutan. Kita punya larutan adalah kalium klorida. So kita ada K+, Cl-. Okay, larutan ni maksudnya kita ada H+ dengan OH-. So bila cikgu kata anode tarik anion, so yang tertarik dekat sini adalah Cl- dengan OH-. Dua anion tu tertarik dekat anode. So dekat kathod pula, kathod akan tarik kation. Kat. Sebab kathod terminal negatif, so dia akan tarik ion positif. So ion positif yang tertarik dekat dia adalah Cu2+, dengan H+. Gitu. Okey. So bila tuliskan ion yang hadir. Ion yang hadir tadi Cu2+. Cu2+ pula. Kalium lah. Kalium K+. Cik baik. K+. Ion yang hadir ada K+, ada Cl-, ada H+ dengan OH-. So ion yang tertarik, kita ada anode, kita ada kathod. So anode akan tarik anion. Okey, kathod akan tarik cation. Okey, alright. Jarang-jarang guna K. Kalium klorida. Okey, betul. Okey, lepas tu walaupun dua anion datang dekat dia, tapi dia tak boleh pilih dua-dua. Hanya satu sahaja yang dia boleh pilih. Macam awak lah, dua orang awak datang kat awak kan, tapi tak boleh. Awak kena pilih seorang saja. So pemilihan seorang itu adalah syarat-syaratnya. Macam tu. So untuk pemilihan ion yang discharge, macam cikgu cakap tadi lah, ada 3 faktor. Faktor 1 adalah tentang nilai inode.
Faktor 2 adalah tentang kepekatan larutan. Faktor 3 adalah tentang jenis elektron. Okay, macam kita lah. Ada orang datang dekat kita kan. So, kita nak pilih tu, kita mestilah ada benda-benda yang kita fikir. Mestilah yang lebih handsome, lebih kaya, lebih pandai, lebih beriman. Segala-galanya lebih macam tu kan. Okay, so bila nak pilih faktor, cikgu suka tengok faktor 3 dulu. Paling senang tengok faktor 3 dulu. Sebab syarat untuk pergi kepada faktor 3 adalah elektrod dia sama dengan elektrolit. Contoh kalau dia kata elektrod koprom, kemudian dia guna larutan koprom 2 sulfat. Automatik terus faktor 3. Macam tu. Okey. Tapi kalau elektrod tak sama dengan elektrolit, bila elektrod tak sama dengan elektrolit, terus pergi pada faktor 1 ataupun faktor 2. Ada 2 kemungkinan lagi lah. So, bila jadi macam tu, baru cikgu tengok ada tak perkataan cair. Kalau ada perkataan cair, dia akan pergi kepada F1. Kalau perkataan pekat, dia akan terus pergi kepada F2. Okey. Lepas tu, tak ada perkataan cair, tak ada perkataan pekat. So, cikgu akan tengok halida pula. Tu cara cikgu lah. So, cikgu akan tengok halida. Kalau tak ada halida, okey, tak ada halida, terus pergi faktor 1. Tak ada halida, terus pergi faktor 1. Tapi kalau ada halida, kepekatan dia 0.001 ke atas, automatik pergi faktor 2. Okay. Actually lah kan, soalan yang baik dia akan banding 0.01 dengan 0.1 je. So kalau 0.01 automatik faktor 2. 0.0001 faktor 1. Okay. Dia akan guna macam ni. Ni je soalan yang baik sebenarnya. Kepekatan bila ada 3 kosong, automatik cair faktor 1. Bila ada 1 kosong, dia akan pergi pada faktor 2. Tapi ada satu soalan tu, cikgu jumpa dia guna macam ni tau. Double kosong. Tapi bila kita fikir logik, 0.001 ke atas. Maksudnya nilai ni termasuklah dalam ni tadi kan. Tu yang dia pergi kepada faktor 2. Tapi kalau soalan yang baik, dia akan banding antara 2 ni je. Okay, so macam mana nak tahu kalau soalan tu awak dah guna faktor 1. Tiba-tiba dia kata dia gantikan dengan yang kali kedua, maksudnya itu mesti faktor kepekatan. Okay. So cikgu ulang balik. Bila tak ada perkataan halida, cikgu akan pergi pada F1. Tapi bila ada perkataan halida, cikgu akan tengok nilai kepekatan dia. Nilai dia berapa? Kalau cair, faktor 1. Kalau pekat, 0.001 ke atas. Ataupun 0.01 akan pergi pada faktor 2. Halida ni siapa? Klorin, bromin, iodin. Itulah. Okey? Alright. Bila kita dah tentukan faktor, barulah kita boleh tengok. Barulah kita boleh pilih. So, bila nak pilih faktor 1, kita akan ambil nilai inut yang lebih negatif atau kurang positif. Untuk faktor 2, kita akan pilih ion halida. Untuk faktor 2, kita akan pilih ion halida tu. Sebab kita kata pekat. Okay. So, kalau faktor 3, kita tak pilih mana-mana. So, tak pilih mana-mana, apa yang kita pilih? Kita akan buat atom logam elektrod discharge, dinyahcas. Maksudnya elektrod tu yang dinyahcaskan. Macam tu. Okey. Kemudian untuk katod sama je semua. Untuk katod nilai inut mesti yang lebih positif atau kurang negatif. Ini cara dia. Okay, so kita tengok sekejap. Lepas tu, so kita tengoklah soalan kita tadi balik kan. Okay, kita dah tahu kita try pick dia punya ni. Okay, sekarang ni kita tengok jenis elektrod. Adakah elektrod sama dengan elektrolit? Tak sama. Ini karbon, ini helium. So, bukan faktor 3. So, bila bukan faktor 3, cikgu tengok ada tak perkataan cair ataupun perkataan pekat. Tak ada juga. Bila tak ada, cikgu tengok pula dia punya halida. Ada tak halida kat sini? Aduh. Kepekatan dia berapa? 1.0. So, ini kita guna faktor 2. Kalau yang bawah ni,
Elektrod tak sama dengan elektrolit. Okey, tak ada cair, tak ada pekat. Tak ada juga halida. So bila tak ada halida, dia automatik faktor 1. Gitu cerita dia. Okey, boleh. Alright, so kita proceed. So cikgu dah buat dah tadi kan. Yang ni, ion yang tertarik, ion yang discharge. Kita pilih yang ni, ion yang discharge. So kita dah tahu dah, kita akan guna faktor 1. Okey, so untuk anode faktor 1, kita akan ambil yang lebih negatif atau kurang positif. So kita tengok OH dia bagi nilai dekat mana OH sini. Positif 0.40. Klorida dia bagi positif 1.36. Okey, kita nak tadi yang kurang positif. So kalau kurang positif, kita akan pilih ion OH minus. Macam tu dah. So kalau dia tanya sebab, kita akan cakap nilai inode ion OH minus kurang positif dari ion Cl minus. Macam tu. Apa pula faktor 1 ni? Merepek dah. Faktor 2 lah. Faktor 2 lah, dik. Okey, so faktor 2. Salah lah pula. Itulah. Tak fokus dah. Penat sebenarnya. Baru balik juga ni. Okey, so bila faktor 2, tak tengok nilai inode lah. Faktor 2, anode kita pilih ion halida. So terus pilih Cl minus je lah. Sebab dia faktor 2. So terus pilih Cl minus. Sebab, okey, bila faktor 2 kan kepekatan tadi, wording dia ni. Faktor 2 wording dia adalah kepekatan. So penerangan kita mesti mention tentang kepekatan. Kepekatan ion klorida lebih tinggi dari ion hidroksida. Gitu. Okey. Untuk katod pula, okey, kita isi dulu nilai dia. Untuk katod yang ni negatif 2.92, yang ni 0.00. So untuk katod kita kata tadi ambil yang lebih positif atau kurang negatif. So tak boleh lah ambil K. Ni nilai dia negatif yang sangat tinggi. So kita ambil yang lebih positif lah. Kita akan ambil H+. Sebab nilai inode ion H+ lebih positif dari nilai inode ion K+. Okey? Boleh? So persamaan setengah Cl minus arrow Cl2 plus 2E. Yang ni H plus E arrow H2. Balancekan. Okey. So hasil kat sini adalah gas klorin. Hasil kat sini adalah gas hidrogen. Kalau dia tanya pemerhatian, gelembung gas kuning kehijauan terhasil. Gelembung gas kuning kehijauan terhasil. Yang sebelah sini pula gelembung gas tidak berwarna terhasil. Gitu. Boleh? Okey, sorry lah yang tadi tu kan tersilap sikit. Okey. Alright, so itu untuk faktor 2. Okey, kita try buat yang untuk ni pula. Yang ni Yang ni kalium nitrat. So ion yang hadir kita ada K+, NO3 minus, H+, OH minus. Dua ni datang daripada larutan. Okey, ion yang tertarik. Ion yang tertarik kita ada anode, kita ada katot. Anode akan tarik anion, NO3 minus dengan OH minus. Katot akan tarik kation, K plus dengan H plus. Okey, ion yang discharge, discharge. Okey. Bila kita kata faktor 1, kenapa faktor 1 tadi? Sebab dia tak ada halida. Kan dia tak ada halida pun. So kita ambil faktor 1. Bila faktor 1, kita tengok dulu nilai inode dia. Nitrat positif 0.42.
OH positif 0.40. Okey, untuk faktor 1, anode ambil yang lebih negatif atau kurang positif. So, yang kurang positif adalah OH minus lah. Kurang positif kan. So, kita ambil OH minus. Sebab nilai anode ion OH minus kurang positif dari nilai anode ion NO3 minus. Okey, untuk cathode pula. Cathode pula. Ni pun sama. Ni sama macam tadi je lah kan. Negatif 2.92. Tinggi nilai ni. So, kita akan ambil H+. Sebab nilai anode ion H+ lebih positif dari nilai anode ion K+. Okey. Lepas tu setengah persamaan for OH minus arrow tu H2O plus O2 plus 4E. Belah sini 2H plus 2E arrow H2. Hasil ambil gas O2 ni hidrogen. Pemerhatian dua-dua ni gelembung. Gelembung gas tidak berwarna terhasil. Macam tu. Okey, boleh. Okey, ini untuk faktor 1, faktor 2. Kalau faktor 3, jap, kalau adalah latihan faktor 3 faktor 3 macam ni. Dia bagi argentum. Dia kan bila faktor 3 ni sebenarnya satu lagi dia akan guna elektrod yang tak lengai. Kalau karbon elektrod lengai, so automatik satu ataupun dua. Bila cikgu nampak Ag ke, dia guna kuprum ke, itu automatik berkemungkinan besar memang faktor 3. So bila Ag, contohlah cikgu ubah larutan, dia akan bagi larutan argentum nitrat. Macam ni dia tak bagi, dia suruh kita teka. So kalau teka, kita ingat faktor 3, kalau kat elektrod dia Ag, dekat larutan pun mesti Ag. Tapi kenapa cikgu ambil Ag nitrat? Sebab nitrat semua larut. Jangan tersalah pilih pula, mesti ambil garam yang larut. Okey. Banyaknya lori. Okey, so bila kes macam ni kan, kita try buat So ini adalah anode. Ini adalah cathode. Anode akan tarik anion. Anion apa yang ada dalam ni? Kita ada NO3 minus dengan OH minus. Okey, cathode akan tarik cation. So, ya Allah, Ag plus dengan H plus. Okey, kat situ boleh. Okey, sekarang ni kita nak pilih ion discharge. So, untuk pilih ion discharge, ingat tak tadi dekat anode, kita tak pilih mana-mana. Anode tak pilih mana-mana. Dua orang datang dekat cikgu, YB Syed Saddiq dengan Jeb Sepatu. Dua-dua orang ni macam cikgu minat lah. Tapi cikgu tak pilih mana-mana pun. Gitu. Tiba. So, anode walaupun dua-dua datang, tapi bila kata ion yang discharge, jawapannya adalah dash. Tak pilih mana-mana. So, bila tak pilih mana-mana, apa yang berlaku persamaan setengah tu tetap kena buat juga. Itu yang dia kata, atom logam elektrod dinyahcaskan. Atau bukan discharge. Discharge ke? Ataupun wording yang sesuai adalah what is the correct wording? Cikgu nak cakap yang dia menderma elektron. Kalau dinyahcas, maksudnya daripada ada cas kepada tak ada cas. Itu dinyahcaskan. So dalam kes ni, logam elektrod tu yang kita ambil untuk mengalami tindak balas pengoksidaan. Maksudnya elektrod cikgu adalah argentum kan. So Ag lah yang akan menderma elektron. Macam tu. Okey. Ag arrow Ag plus E. Kalau dia guna kuprum arrow Cu2 plus 2E. Macam itulah. Tapi dekat cathode, kan kita kata dekat cathode sama je semua. So dekat cathode samalah antara Ag plus. Ag plus nilai dia adalah positif
0.80. H plus tadi 0.00. Katot kita mesti ambil yang lebih positif. So kita akan ambil Ag plus lah. So Ag plus E arrow Ag. Itulah cerita dia. Okey. Yang ni berlaku di anode, ini berlaku di katot. Sebab tu kalau dia guna kuprum, sini Cu arrow Cu2 plus 2E kan. Sini Cu2 plus 2E arrow Cu. Sebab tu ada soalan dia tanya tentang warna larutan. Adakah warna biru larutan berubah? Jawapan kita tak berubah. Sebab apa? Sebab kepekatan ion kuprum 2 tidak berubah. Itu benda tu pula lah. Okay. So, itu sajalah kod untuk elektrolisis. Okay, dengar balik tau. Sebab tadi ada yang cikgu betulkan sikit. So, dengar sampai habis lah. Tapi rasa okey dah. Okay, yang ni cikgu nak buat sel kimia pula. Saya tekan ni dulu.